Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Husna melaporkan dari SMK Kota sempena Majlis Lamba Yang Kasih Mata Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, iaitu Puan Rahimah binti Abdul Rahim. Mari sama-sama kita menyaksikan tayangan video kenangan sepanjang hari ini. Barisan Bertakbir bersama mantan penolong kanan hal ehwal murid memasuki Dewan. Majlis dimulakan dengan bacaan doa oleh Ustaz Syukri. Daripada segala sifat mazmumah dan hiasilah dirinya dengan akhlak yang permudahkanlah segala usaha beliau dalam memimpin sekolah. Ucapan alu-aluan dari Matan PKM. Penyampaian cendera mata sebagai tanda ingatan dan perhargaan. Barisan Bertakbir bersama mantan penolong kanan hal ehwal murid meninggalkan Dewan. Merindukan dirimu, kini ku coba mencari penggantimu, namun tak lagi. Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan bersama mantan PKM SMK Kota, Puan Rahimah binti Abdul Rahim. Sepanjag Puan berhenti sebagai PKM di SMK Kota, apakah mengenali tak dapat diberikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah saya telah berjaya menjawat jawatan penolong kanan hal ehwal murid di SMK Kota, dan sepanjang sesi saya menjalankan tugas di SMK Kota banyak kenangan pahit dan kenangan manis. Kita tak nak ingat kenangan pahit, kita nak ingat kenangan manis yang mengajar saya bagaimana saya perlu menjiwai dan mengenali murid untuk kita tahu siapa mereka dan kenapa jadi macam itu. Dan apabila kita dapat kenali mereka, barulah kita boleh cungkil di mana kelebihan mereka untuk kita gunakan dan menjadikan mereka seseorang yang di sekolah dan juga di masyarakat. Pengalaman yang paling teruja bagi saya di sini ialah saya dapat bersama-sama dengan badan pengawas menjalankan dan mengawasi disiplin di sini bersama dengan guru disiplin. InsyaAllah, dan saya doakan yang terbaik untuk SMK Kota. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan. Sekian sahaja liputan daripada saya. Sekian, terima kasih. Bye.